Okey. Nahwu sorof untuk tingkatan 4 sama ada sukatan SMU ataupun sukatan lam, lughah Arabiah mu'asirah, lam, bermula dengan al-mubtada' wal khabar. Kemudian dia kana kan, kana. Tapi untuk peperiksaan pertengahan tahun di Kelantan, kana tu tak masuk. Terus kepada inna, ya, inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. 2. Kemudian ini sahaja untuk nahwu. Untuk nahwu. Jadi mubtada' dan khabar inna wa akhawatuha ni untuk 4 soalan. Mubtada' wal khabar 2 soalan, inna wa akhawatuha 2 soalan. 2 soalan besar. Begitulah soalan pertengahan tahun lepas. Dia round 2 topik ni untuk 4 soalan besar. Lepas tu bahagian sorof, qismu thani, tadi qismul awal ya, qismu thani bahagian sorof akan bermula dengan al-ismu as-sulasi. Azan ya, azan. Kita tarik ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Okey, untuk soalan ni kawan kita tanya, Ustazah Nahu ada 4 soalan besar, kena jawab berapa je? Okey, untuk Nahu jawab 3, untuk Sorof jawab 2 ya. Baik, kita nak tengok tajuk mubtada khabar. Jadi ni semua adalah tajuk-tajuk yang masuk dalam peperiksaan dalam Nahu Sorof tingkatan 4 peperiksaan pertengahan tahun bagi sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan lah. Bagi negeri lain pun ini adalah sukatan yang masuk periksa sebenar ya. Bukan ni saja sebenarnya, tajuk banyak lagi. Tajuk lain, tajuk kana, tajuk isim fa'il, apa semua dia banyak lagi. Cuma yang belajar 7 ni adalah yang masuk dalam peperiksaan pertengahan tahun dulu. Okey, tadi petang Ustazah ada buat live review result SMU. Sebelum buat live tu Ustazah pergi ke grup lama lah, grup batch 08 tahun lepas. Ada macam tahun ni juga ada grup yang besar dengan 1000 lebih ahli. Jadi Ustazah pergi ke grup lama, cakap sesiapa yang rasa dapat peningkatan markah dalam periksa sebenar sebab belajar dengan Ustazah, jadi PM Ustazah lah. Awak dapat trial, dapat apa, sebab Ustazah start mengajar online ni, buat video dekat TikTok ni lepas trial dah tahun lepas. Masa spesifiknya masa hujan lebat, lepas tu banjir, lepas tu Kerajaan Kelantan umumkan SNU ditangguhkan sebulan. Masa tu lah Ustazah buat video kat TikTok. Dan Ustazah start mengajar online, Ustazah start tu. Jadi saya tanyalah sesiapa yang belajar dengan TikTok Ustazah, sesiapa yang belajar dengan nota-nota Ustazah. Semua harap bagi tahulah review result Nahu Sorof masa trial dapat apa, masa periksa sebenar SMU dapat apa. Jadi tadi orang banyak lah dapat review sehingga penuh telefon Ustazah tu dengan diorang PM Ustazah kan. Beritahu daripada trial tu rosip, ada yang periksa sebenar SMU dapat mumtaz. Lepas tu ada yang makbul masa trial, masa periksa sebenar jahit jidan, macam-macam lah. Tapi kebanyakannya lompatan sarjana. Maknanya jauh lah daripada result trial tu. Ada yang rosip, ada yang jahit, lepas tu mumtaz yang periksa sebenar. Jadi Ustazah rasa Alhamdulillah lah. Bukan Ustazah bagi tahu ni bukan untuk berbangga lah. Bukan pencapaian Ustazah seorang. Semestinya pencapaian mereka itulah daripada sumbangan guru-guru di sekolah juga. Cuma Ustazah top up di akhir sahaja. Di saat akhir Ustazah ada top up sikit dengan video-video tu. Jadi diorang pun kata memang tengok video Ustazah lah last tu. Jadi dapat faham tu. Jadi sekarang ni untuk pelajar batch 08 ni Ustazah harap kamu pergilah tengok video Ustazah ya. Kalau yang dalam grup tuition ni yang belum masuk, yang belum menjadi ahli grup WhatsApp Ustazah, grup WhatsApp tu Ustazah namakan batch 09 Mumtaz Nahu Sorof SMU. Ada 2 grup sebenarnya, satu grup tu dah penuh 1000 lebih. Dalam 1025 ahli grup yang pertama. Lepas tu ada admin yang rajin, dia kata nak buat grup kedua. Dia pun buat grup kedua. Grup kedua tu tak ramai lah. Tak ramai, dalam 300 berapa orang baru. Dia satu grup tu dalam 1000 lah. 1000 lebih-lebih sikit. 1025 orang, 1023 orang macam tu. Satu grup WhatsApp. Jadi grup kedua tu masih tu lah. Jadi kepada pelajar yang malam ni, masuk grup lah, sebab dekat grup Ustazah akan bagi link video TikTok. Ada 50 video Nahu Sorof kat TikTok. Jadi senang kamu dapat link tu sebab Ustazah bagi by topik. Kalau misalnya nak tahu i'rab kana, ni link dia.
Tahu i'rab inna ni link dia. Dia ada topik-topik kecil-kecil sehingga 50 topik. Jadi kalau kita belajar kat TikTok ni kan dia ulang sendiri video tu kan. Video tu memang 3 minit je. Sebab Ustazah memang buat 3 minit je. Tak panjang. Sebab belajar ni dia mudah boring. Ustazah memang faham dunia pelajar sekarang ni. Dia nak benda yang pendek, yang ringkas tapi boleh ulang-ulang macam ni. Lepas tu dia jadi macam unsur hafazan lah. Sebab TikTok akan ulang video selagi kita tak scroll up kan. Jadi itulah yang menjadikan pembelajaran melalui TikTok tu sangat berkesan. Sudah nampak ada benda tu. Okey, jadi pada malam ini kita akan mulakan dengan al-mubtada' wal khabar. Ini tajuk yang pertama. Yang pertama sekali ialah yunqasamul mubtada'u ila qismaini uzkurha ma'at tamsil. Ini soalan ya. Mubtada' ni diterbagi pada 2. Sebutkan bersama dengan contoh. Okey. Ustazah mengajar ni walaupun cepat tapi kamu akan diberikan rakaman nanti. Kamu akan boleh tengok lagi ya. Okey, terbahagi mubtada' tu kepada 2. Yunqasamul mubtada' ila qismaini uzkurha ma'at tamsil. Sebutkannya dengan menyertakan contoh. Ini soalan sebenar yang pernah keluar dah dalam soalan peperiksaan sebelum ni. Jadi ini skema jawapan yang Ustazah letakkan. Aqsamul mubtada' kita jawab satu ya. Yang pertama mubtada'un lahu khabar. Mubtada' tu 2 jenis. Yang pertama mubtada'un lahu khabar. Mubtada' yang ada khabar baginya. Mislu Muhammadun najihun fil imtihan. Kalau Muhammadun najihun pun dah lengkap dah ayat ni. Muhammad ni mubtada', najihun khabar. Jadi mubtada' lahu khabar inilah mubtada' yang adanya khabar ini. Satu jenis mubtada' yang macam ni. Jenis mubtada' yang kedua ialah mubtada'un lahu fa'ilun sadda musaddal khabar. Mubtada'un lahu fa'ilun sadda musaddal khabar. Mubtada' ni dia tak ada khabar. Yang pertama dia ada khabar. Yang jenis yang kedua dia tak ada khabar. Mubtada'un lahu fa'il pula. Tadi mubtada'un lahu khabar kan? Ni yang kedua mubtada'un lahu fa'il. Sadda musaddal khabar. Fa'il itu menggantikan khabar. Sadda musaddal khabar maksudnya menggantikan khabar. Contoh ayatnya aqaimuz zaidanu, aqaimuz zaidan, aqaimuz zaidani. Okey, aqaimuz zaidan tu, aqaimu adalah mubtada'. Az-zaidan adalah fa'il. Sebab apa dikatakan zaidan tu fa'il di sini? Sebab aqaimu tu dia seolah-olah ia adalah fi'lun. Maka zaidan adalah fa'ilun. Jadi di sini bila diminta kita i'rabkan zaidan ni, jadi kita tak boleh cakap dia khabar. Dia khabar tapi dia bukan khabar. Macam mana Jadi zaidan ni kita kena i'rab macam ni. Dia fa'ilun sadda musaddal khabar ni Ustazah tulis. Dia fa'ilun. Okey, az-zaidan ni Az-Zaidan ni dia jadi macam mana? Bila kita nak i'rab dia kita boleh katakan dia sebagai fa'ilun sadda musaddal khabar. Macam tu. Macam tu kita kena bagi tahu. Kita tak boleh bagi tahu Zaidan tu khabar. Ya, aqaimun tu mubtada'. Zaidan tu apa? Ya, aqaimun mubtada'. Zaidan tu bukan khabar. Dia adalah fa'ilun sadda musaddal khabar. Macam tu kena beritahu. Az-Zaidan fa'ilun sadda musaddal khabar. Okey, seterusnya soalan yang kedua dalam tajuk mubtada' khabar ini ialah ma huwal 'amilu fil mubtada' wa mal 'amilu fil khabar. I'rab tu apa? I'rab tu nak tahu dia jadi apa dalam ayat tu. I'rab. Dalam ayat tu maknanya dalam struktur ayat tu kan. Struktur ayat tu dia jadi mubtada' ke dia jadi khabar. Okey, itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah yang bermula dengan fi'il kan. Dia nak dalam ayat tu dia jadi yang mana satu fi'lun, yang mana satu fa'ilun, yang mana satu maf'ulun bih. Jadi kita nak i'rab. Nak i'rabkan ayat. Ya, nak i'rab maknanya nak analisa lah. Nak analisis ayat tu. Daripada ayat tu, selepas perkataan yang ada tu, dia auto jadi fa'il kan Ustaz? Kan Ustazah?
Ya, selepas perkataan qaimun tu, selepas perkataan yang ada tu, dia auto jadi fa'il. Okey, gini, selepas tadi tu, qaimun kan, dia mubtada tu. Dia mubtada, lepas tu Zaidan tu jadi fa'ilun. Jadi fa'ilun kepada qaimun. Fa'ilun pun dia sadar musaddal khabar, dia menggantikan tempat khabar. Dia adalah fa'il dalam ayat itu. Baik, kemudian mahwal amilu fil mubtada. Apa amil ni kita kena faham dulu. Apa dia amil? Al-amil tu apa maksudnya? Apa maksud al-amil? I'rab ni dia macam perubahan di akhir kalimah disebabkan kedudukannya. I'rab ni dia bincang tentang dalam ayat tu dia jadi apa, dia dikedudukan apa, jadi baris di akhir kalimah tu akan jadi macam mana. Okey. Sama ada baris atau kalimah. Jadi i'rab ni ialah nak tentukan kedudukan dia dalam ayat jadi apa, kemudian bila dia jadi apa tu baru kita tahu baris apa. Kalau dia jadi fa'il dalam ayat tu, kalau jadi fa'il, kalau dia jadi fa'il dalam ayat tu, maka barisnya kena dhammah lah. Dia hukum dia kena marfu' lah. Hukum dia kena marfu' dulu. Hukum dia kena marfu'. Tu contoh lah. Contoh. Hukum dia kena marfu'. Kalau fa'il. Kalau maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih. Kan, kalau maf'ulun bih, bila nak i'rab dia jadi, hukum dia jadi mansub. Macam tu. Mansubun. Okey. Macam tu. Itulah i'rab. Sekarang kita nak i'rab mubtada' dengan khabar. Jadi mubtada' pun hukum dia marfu'. Marfu' bi apa? Bi dhammah. Dhammah tu baris akhir lah. Okey. Al-amilu. Al-amilu fil mubtada' wa mal amilu fil khabar. Amil ni maksud dia tugasan dia. Apa tugas dia dalam ayat tu? Tu amil. Apa tugas dia dalam ayat? Dia jadi macam mana duduk dalam, bila dia duduk dalam ayat tu, mubtada' tu bila duduk dalam ayat dia jadi macam mana tugas dia. Okey, al-amilu fil mubtada', jawapan dia ialah innal mubtada'a marfu'un bil ibtida' wa huwa ma'nawi. Okey, sesungguhnya mubtada' itu dia adalah marfu' dengan ibtida' wa huwa ma'nawi. Jadi ibtida' ni adalah ma'nawi. Dia tak nampak ibtida' ni. Macam kita kata, okey ni Ustazah buat ayat Ustazah buat ayat dekat ruangan mesej ni Ustazah buat ayat. Okey, mim ha mim da Muhammadun. Tak dekat tulisan. Okey. Mim ha mim dal Muhammadun najihun. Okey, macam tu. Okey, contoh Muhammadun najihun. Dekat Muhammadun najihun ni, okey, tengok dekat ruangan mesej ni Muhammadun najihun. Dia kata tugas mubtada' ialah marfu'un bil ibtida'. Wa huwa ma'nawi. Muhammad ni mubtada' kan? Okey, mubtada' Muhammad ni dia marfu'un bil ibtida' dalam ayat tu. Amil dia ialah dia marfu'un bil ibtida'. Dia menjadi marfu' sebab adanya ibtida'. Tapi adanya ibtida' tu ma'nawi, tak nampak. Maknawi lawan dia lafzi. Muhammad tu dia punya ibtida' tu maknawi. Okey, al-ibtida' itu, al-ibtida'u itu maknawi pula. Tak nampak. Macam mana tak nampak? Memanglah tak nampak. Dia ada tapi dia tak tertulis. Macam gini, Muhammadun najihun tu, kan tok guru dulu kalau mengajar bahasa Arab, bila dia terjemah Muhammadun najihun tu, dia tak terjemah macam kita terjemah. Okey, dia tak terjemah macam kita terjemah. Kita terjemah macam mana? Muhammadun najihun, Muhammad berjaya. Tak. Kalau ustaz-ustaz dulu-dulu, ustaz-ustaz zaman ustazah dulu, ustaz lama-lama, diorang ni lebih faham struktur ayat sebab diorang banyak ilmu nahwu kan. Jadi kalau Muhammadun najihun tu, dia nak terjemahkan Muhammad tu, dia tak sebut Muhammad terus sebab sebelum Muhammad tu ada ibtida'. Ibtida' tu tak nampak. Ibtida' tu tak nampak maksudnya maknawi. Jadi dia terjemahkan Muhammadun najihun sebagai bermulanya Muhammad itu berjaya.
Bermulanya, maka bermula. Kan bahasa lama kan? Maka bermulalah tatkala dunia ini diciptakan. Jadi Muhammadun Najihun ni, ustaz-ustaz dulu-dulu dia terjemahkan sebagai bermulanya Muhammad berjaya. Jadi bermulanya tu apa dia? Bermulanya itulah ibtidak. Ibtidak tu maknawi, tak nampak. Macam tu. Ya, jadi al-amilu fil mubtada innal mubtada'a marfu'un bil ibtida' wa huwa ma'nawi. Dekat Muhammad ni sebenarnya ada satu benda lagi. Sebelum munculnya Muhammad sebagai mubtada ada satu benda iaitu al-ibtida'. Macam seolah-olah ayat tu al-ibtida'u Muhammadun najihun, macam tu. Tapi al-ibtida' tu tak nampak. Dia tak ditulis kat situ. Macam tu. Okey, wal amilu fil khabar pula. Dan amil fil khabar pula dekat najihun ni lah. Najihun ni. Apa amil najihun dalam ayat tu? Jadi amil dia tugasan dalam ayat itu. Innal khabara marfu'un bil mubtada'. Khabar tu dia marfu' bil mubtada' wahuwa lafzi. Macam mana pula marfu' bil mubtada' ni lah. Najihun ni. Dia jadi najihun. Dia jadi marfu' sebab adanya Muhammad ni sebagai mubtada'. Muhammad pula dia marfu' sebab apa? Sebab ada ibtidak. Tapi ibtidak tu maknawi. Najihun ni khabar tu dia marfu'un bil mubtada' wa huwa lafzi. Ni lah Muhammad ni kan lafzi. Ada kan? Ada. Muhammad tu mubtada' kan? Ada dalam ayat tu. Dia lafzi. Ada wujud lafzi. Dia dilafazkan. Faham tak? Faham tak cara Ustazah terang tu? Jadi sekarang ni bila ditanya apakah amil mubtada'? Amil mubtada' tu marfu'un bil ibtidak wa huwa ma'nawi. Mal amilu fil khabar innal khabara marfu'un bil mubtada' wa huwa lafzi. Macam tu. Okey, boleh pergi pada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga mengenai dengan ibtidak nakirah. Mubtada' nakirah. Nakirah ma'rifah tu dah tahu ke? Apa maksud nakirah? Kalau tak tahu nakirah, tak tahulah ma'rifah. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Uzkur salasata faqat min mawadi'il ibtida' bin nakirah ma'at tamsil. Al-ibtida' di sini maksudnya mubtada' ya? Mubtada'. Tak ada alif lam. Ya. Okey, nakirah ni betul Zahrul Aiman. Tak ada alif lam. Ma'rifah ada alif lam. Okey. Perkataan yang tak ada alif lam itu nakirah. Perkataan yang ma'rifah, perkataan yang ada alif lam. Macam al-madrasah. Al-madrasatu. Silap je. Al-madrasatu. Ini ma'rifah. Ya, ini ma'rifah. Al-madrasatu. Ini ma'rifah. Yang mana dah kata nama kata nama khas tu saja. Kejap nama nama khas tu kejap. Jadi al-madrasah ma'rifah. Kalau madrasatun ini nakirah. Ini nakiratun. Macam tu. Itu beza. Ma'rifah nakirah itu beza. Ya? Kalau nama dia Yusuf. Let's say lah nama dia Yusuf. Ya? Yusuf. Yusuf ni kan dia adalah alam kan? Yusuf ni dia alam. Dia alam. Yusuf ni dia alam. Tu Ustazah Haja tu. Alam. Alam maksudnya nama khas. Jadi Yusuf ni ma'rifah. Sebab dia nama khas. Dia dah dikenali. Yusuf tu lah dia Yusuf. Mana Yusuf? Tu Yusuf. Itulah orang yang nama Yusuf. Jadi Yusuf tu memang dikenali. Ma'rifah. Kalau madrasah. Okey, apa maksud madrasah? Apa beza ma'rifah nakirah? Ada alif lam, tak ada alif lam. Dari segi makna. Apa beza dia? Kalau al-madrasah, alif lam tu berfungsi sebagai itu. Sekolah itu. Sekolah tu yang tu. Jadi makrifah lah sekolah tu. Sekolah tu. Faham. Kalau madrasah tak ada alif lam tu, madrasatun. Madrasatun tak ada alif lam. Dia nakirah sebab maksud dia mana-mana sekolah. Sebuah sekolah. Al-madrasah sekolah itu.
Madrasatun tak ada alif lam, sebuah sekolah. Mana-mana sekolah. Maknanya dia tak dikenali. Kalau al-madrasah, sekolah itu. Alah, kalau dalam bahasa Inggeris, awak guna ni. Awak guna alif lam tu, awak kata the school. Macam tu. Inilah yang ada alif lam, inilah ma'rifah. Kalau nakirah tu tak ada alif lam tu, a school. Macam tu. Mana-mana sekolah, the school, sekolah tu. Jadi Inggeris pun ada juga definite, indefinite. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil definite dengan indefinite. Indefinite. Pandai juga Inggeris. Dalam bahasa Inggeris pun ada indefinite dengan definite. Definite, the school. Indefinite tak dikenali, a school. Kalau dalam bahasa Arab, ma'rifah yang dikenali al-madrasah. Kalau nakirah, tak tahu yang mana satu. Madrasatun tak ada alif lam. Macam tu lah. Okey. Jom kita tengok. Uzkur salasa faqat min mawadi' ibtida' bin nakirah ma'at tamsil. Sebutkan 3 sahaja tempat yang ibtida' ataupun mubtada' itu bin nakirah. Dengan nakirah. Ma'at tamsil. Okey, yang pertama an yataqaddamal khabaru 'alaiha. Okey. Apabila khabar tu duduk kat depan, dalam ayat tu khabar mari depan. Khabar muqaddam. An yataqaddamal khabaru 'alaiha. Itu satu syarat dia. Apabila khabar duduk kat depan, maka boleh buat mubtada' tu nakirah. Contoh yang dia beri ayat ni, fiddari rajulun. Fiddar ni khabar. Patutnya khabar duduk belakang kan. Tapi dalam ayat ni khabar duduk depan. Sebab mungkin dia ada tujuan ni lah kenapa dia duduk depan sini. Dia beritahu dalam rumah. Dalam rumah ada seorang lelaki. Dia nak tekankan dalam rumah. Jadi sebab tu dia nak tekan, dia letak kat depan, dia sebut dulu. Dalam rumah lelaki. Jadi lelaki yang macam tu. Fiddari rajulun. Jadi rajulun ni boleh nakirah. Sebab fiddari ni khabar ni duduk kat depan. Fiddari ingat khabar ya. Okey, contoh lagi inda Zaidin namiratun. Ni bulat ni tak ada. Inda Zaidin namiratun. Dekat Zaid tu ada namirah, ada harimau. Namirah ni harimau bintang ke? Inda Zaidin, inda ni khabar ni. Khabar dia zaraf ni. Inda ni zaraf. Di sisi Zaid ada seekor rimau gitu. Jadi inda Zaidin boleh. Namirah ni tak payah letak alif lam. Boleh. Sebab khabar inda Zaidin tu dekat depan dalam ayat ni. Okey, yang kedua, ayat taqaddama 'ala nakirah istifham. Istifham. Kha ni tolong padam ni tak ada. Tak, fa. Kha ni tersilap. Okey, ayat taqaddama 'ala nakirati istifham. Contohnya, hal fata fikum. Yang bulat ni tak ada apa-apa Dia alif maksurah ya ni. Alif maksurah ni dia dekat dengan tak. Hal fata fikum, yang ya ni kan tak ada titik, dia bukan ya tau. Dia disebut alif maksurah. Alif, insya-Allah tukar huruf je, tadi English. Alif yang huruf ya tak ada titik, jangan sebut ya, jangan sebut ya, sebut alif maksurah. Gitu. Orang sebut alif maksurah. Dia alif juga. Dia rumah bentuk je ya. Tapi dia alif. Hal fata fikum ayataqaddama 'ala nakirah istifham. Ni ada hal ni. Ada hal ni. Jadi lepas hal ni mubtada'. Ya, mubtada'. Mubtada' ni boleh nakirah. Ustazah, inda tu zaraf makan ke zaraf zaman? Zaraf makan. Zaraf makan. Okey. Ayataqaddama 'ala nakirati istifham. Ni ada hal ni lah. Hal ni pertanyaan. Istifham tu soalan. Hal, kam, mata, aina, man. Soalan-soalan kan. Hal adakah? Okey. Jadi istifham. Maka fata ni boleh kita tak letak alif lam. Jadi nakirah. Hal fata fikum. Jadi syaratnya ialah ayataqaddama 'ala nakirah. Ayataqaddama 'ala nakirah istifham. Syarat yang ketiga. Ayataqaddama 'alaiha nafi. Okey? Dan didahulukan dalam ayat tu ada perkataan nafi.
Contohnya, ma khillun lana. Ma khillun lana. Nombor dua, an yataqaddama 'ala an-nakirah istifham. Okey, Ustazah tolong ulang balik nombor 2. Nanti tengok video ulang-ulang An yataqaddama 'ala an-nakirati istifham. Didahului nakirah itu istifham. Sebelum nakirah tu ada istifham ni lah. Apa istifham ni lah? Hal ni duduk depan. Jadi yang ni nakirah. Ni fata ni dia mubtada'. Dia boleh nakirah. Sebab hal ni duduk depan. Hal ni istifham lah. An yataqaddama 'ala an-nakirah istifham syarat dia. Okey, faham Akilah? Okey, seterusnya an yataqaddama 'alaihi nafi. Didahulukan dalam ayat tu nafi. Ma khillun lana. Okey, ada nafi ni ma ni. Ma ni tiada. Ma khillun lana. Tak payah letak alif lam dekat khillun. Ya. Okey. Okey, seterusnya. Ya. Okey, seterusnya antusaf. Antusafa. Rajulun minal kirami indana. Rajulun minal kirami indana. Rajulun ni boleh rajulun ni boleh tak letak alif lam. Boleh dibuat nakirah sebab minal kiram ni ada sifat. Minal kiram, dari yang baik-baik. Rajulun, seorang lelaki, indana, dekat kita. Ada seorang lelaki dekat kita. Tapi rajulun ni sepatutnya letak alif lam. Ar-rajulu indana. Tapi ar-rajulu tu boleh dibuang alif lamnya buat nakirah. Sebab ada minal kiram. Rajulun minal kirami. Seorang lelaki yang baik-baik. Seorang lelaki dari kalangan yang baik-baik. Indana. Bila dikata seorang lelaki dari kalangan yang baik, seorang lelaki sudah ma'rifah. Maka boleh buang je alif lam tu. Macam tu. Antusah maksudnya sifat lah. Minal kiram tu lah sifatnya. Ya, di kalangan baik-baik kan. Baik-baik kan sifat kan. Okey, seterusnya. Nombor 5. Ada benda tu lah tutup nota. Antakuna. Sekejap. Kita pergi naikkan nota lah. Okey. Okey. Antakuna amilah. Raghbah fil khairi khairun. Raghabatun fil khairi khairun. Ya. Yang mana? Ni, raghabatun ni. Raghabatun fil khairi. Raghabah ni boleh letakkan, boleh buat nakirah, buang alif lam. Antakuna mudafah. Mudafah. Amalu birri yuzinu. Amalu birri yuzinu. Ya. Nanti recording, video record ni Ustazah akan masukkan link di dalam grup. Link tu daripada YouTube. Ustazah letakkan dekat channel YouTube. Ustazah ada channel YouTube. Channel Ustazah tu ialah, sekejap. Nanti Ustazah akan letak je link tu. Ustazah ada channel YouTube. Alah, tak ramai lah subscriber. Adalah dalam 1000 lebih-lebih. Sebenarnya channel YouTube tu lama dah. Daripada tahun 2000 lah, masa COVID. Bila Ustazah mengajar, Ustazah letak. Mengajar online kan. Sebab pihak YIT buat kelas online. Ustazah antara salah seorang yang di-invite lah oleh pihak YIT untuk mengajar online. Jadi Ustazah buatlah channel YouTube.
Ustazahku Zaimah tu untuk Ustazah simpan video-video Ustazah ngajar dalam tu. Jadi sejak tahun 2020 lah channel tu. Semua banyak bahan SMU dalam tu. Nanti Ustazah bagi bahan insya' pun ada. Nanti tanyalah dekat grup tanya dekat grup. Nak bahan insya', nak link video insya' Ustazah dekat YouTube. Okey. Nak link Nahwu Shorah boleh. Amalu birri Ustazah bagi free je. Video tu free je. Boleh tengok Ustazah apa biar saya dapat banyak pahala. Apa ni dapat jadi sedekah jariah untuk antum semua. Suka sangat orang dapat belajar dengan video kita. Okey, antakunu mudhafah, dia menjadi mudhaf ni. Amalu birri, amal-amal kebaikan. Jadi amalu birri ni dia tak letak alif lam lah kat depan sebab dia adalah mudhafah. Dia menjadi mudhaf kepada birri. Okey, kemudian kita pergi tengok seterusnya. Soalan seterusnya ialah ini. Okey, soalan seterusnya. Arif al-khabara ma'a dhikri aqsamihi. Okey, beri ta'rif khabar dengan menyebutkan aqsam, jenis-jenisnya. Aqsam ni sama dengan anwa'. Ya, nanti kalau dalam periksa dia tanya anwa', samalah dengan aqsam. Anwa'. Ya Allah, benda ni eja Kuk Rumi pula. Itulah kena tukar Jawi jap tukar Arab jap. Okey. Aqsam tu samalah dengan anwa'. Macam tu. Aqsam tu sama dengan anwa'. Nanti dalam soalan dia tanya ma'azikri anwa'ihi, ma'azikri aqsamihi, sama sahaja. Berikan ta'rif al-khabar. Jadi ni ta'rif khabar ya. Ta'rif khabar pendek aja. Mudah sangat nak ingat. Al-khabaru huwal juz'ul mukammilu lil fa'idah. Al-khabaru huwal juz'ul mukammilu lil fa'idah. Khabar tu ialah satu juzuk, satu bahagian dalam ayat lah. Satu bahagian dalam ayat tu. Al-mukammilu yang menyempurnakan lil fa'idah. Untuk faedah, untuk difahami lah. Untuk ayat tu difahami. Kalau tak ada khabar, ayat tu tak difahami. Okey, kemudian wa aqsamul khabar ada 3. Dia minta aqsam ni kan. Ma'azikri aqsamihi. Dengan menyebutkan bahagian-bahagian khabar tu. Jenis-jenis khabar tu macam mana. Yang pertama, khabar mufrad. Yang kedua, khabar jumlah. Yang ketiga, khabar shibahu jumlah. Khabar jumlah yang kedua, yang ketiga, khabar shibahu jumlah. Senang saja. Okey, kita bilang 3. Khabar ada 3. Khabar mufrad, khabar jumlah, khabar shibahu jumlah. Khabar mufrad ni dia sepatah sahaja. Dia mufrad. Khabar jumlah, khabar dalam bentuk ayat. Jadi dia mungkin panjang sikit lah. Wal khabaru shibahu jumlah, khabar yang macam jumlah tapi dia bukan jumlah. Dia ada harfu jar apa semua. Okey, kemudian soalan yang kelima, arif al-khabara wa massil lahu fi jumlatin wahidah mufidah. Dia ada juga soalan yang macam nombor 5 ni. Dia sama je soalan ni tapi di sini dia minta ta'rif khabar dengan satu contoh ayat yang ada khabar dalam tu. Dia tak minta aqsam. Dia juga. Jadi nanti periksa pertengahan tahun macam mana keluar. Macam yang nombor 4 ke nombor 5 saya tak tahu. Okey. Jadi ta'rif al-khabar tu kita boleh bagi tahulah ta'rif dia. Al-khabaru huwal juz'ul mukammilu lil fa'idah. Khabar ialah satu bahagian yang menyempurnakan untuk dimengertikan lil fa'idah, untuk dimengertikan, difahami ayat itu. Mislu Muhammadun najihun. Okey, kalau bayangkan kalau tak ada Muhammadun ni, tak ada khabar. Ayat tu sempurna tak? Tak ada juzuk yang mukammil kan? Dia macam ayat tu tak sempurna. Muhammad. Tak ada khabar lah. Tak ada najihun tu tak ada. Muhammad. Dia kenapa Muhammad? Muhammad lah. Yelah kenapa? Apa khabar dia? Apa cerita dia? Cuba cerita. Muhammad. Ish dia ni. Dia nak kena dia ni. Kenapa Muhammad? Maknanya orang tak faham. Ghair mufidah. Ayat tu tak mufidah. Ayat tu orang tak faham. Cakap elok-elok. Kenapa Muhammad? Muhammadun najihun. Muhammad berjaya. Berjaya. Cakaplah awal-awal. Macam faham lah kan? Faham dah. Jadi al-khabaru tu najihun ni khabar kan? Adalah al-juz'ul mukammilu lil fa'idah. Macam tu.
Kalau tak ada najihun, tak ada khabar, dia tak ada faedah ayat tu. Muhammad je. Muhammad pacerah Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad lah. Kenapa? Najihun. Oh, dia dah berjaya dah. Gitu. Maksudnya, berjaya dah. Alhamdulillah. Macam tu lah maksudnya. Orang sukalah ayat tu difahami sebab ada khabar kan. Jadi, al-khabaru wal juz'ul mukammilu lil fa'idah. Satu juzuk yang menyempurnakan untuk difahami ayat itu. Okey. Faham lah. Ustazah harap faham lah khabar ni. Senang aja. Al-juz'ul mukammilu lil fa'idah. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Uzkur aqsamul khabar ma'at tamsil. Tadi dia minta ta'rif khabar dengan aqsamul khabar saja. Yang sekarang ni dia minta ni uzkur aqsamul khabar ma'at tamsil. Sebutkan jenis-jenis khabar dengan contohnya sekali. Ustazah, untuk tajuk fokus final SMU sama ke dengan pertengahan tahun? Ya, sama. Ya, sama. Fokus SMU, SMA, kalau negeri bukan Kelantan, SMA, Kelantan SMU dia sama dengan pertengahan tahun. Ya, tapi untuk SMU tu ada lebih lagi. Tapi inilah tajukan dalam pertengahan tahun ni tak ada kana kan. Kana kemungkinan adalah tajuk yang penting yang keluar juga dalam periksa sebenar SMU, SMA. Tapi untuk pertengahan tahun bagi negeri Kelantan, kana tak masuk. Nanti kena belajar juga kana tu. Ada lagi tajuk-tajuk lain yang penting. Ya. Okey. Kemudian, aqsamul khabar ada 3 tadi kan. Kita tahu dah kan. Khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibahu jumlah. Cuma, kita nak tahu khabar mufrad tu macam mana. Itulah. Muhammadun najihun. Muhammadun najihun. Muhammad berjaya. Berjaya sepatah kan. Itulah mufrad sebab dia sepatah je. Muhammadun najihun. Muhammadun mujtahidun. Muhammadun jamilun. Muhammad semak. Muhammadun wasimun. Kacak, segak. Sepatah je kan. Sepatah je mufrad lah. Sebab dia satu. Mufrad kan satu. Yang kedua, wal khabarul jumlah. Khabar dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ayat. Jumlah ni ayat. Macam mana? Muhammadun qama abuhu. Muhammad itu berdiri ayah dia. Ayah dia berdiri. Jadi ayah dia berdiri tu ayat. Qama abuhu. Abuhu qama. Qama abuhu tu ayat. Jadi Muhammad menjadi mubtada. Qama abuhu menjadi khabar. Jadi khabar tu panjang dan sebab dia khabar tu dalam bentuk jumlah. Okey. Jadi Muhammadun qama abuhu. Qama duduk depan kan? Okey. Kita keluarkan qama kat sini. Qama abuhu. Kita letak angkat depan ni. Kita letakkan asing. Qama abuhu. Cuba tengok. Qama abuhu. Qama tu fi'il madhi kan? Abuhu. Fa'il dia. Jadi qama abuhu jumlah apa ni? Jumlah. Kan jumlah ada 2 jenis kan? Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Jadi qama tu adalah fi'il madhi. Maka ayat ini dipanggil jumlah fi'liyah. Macam tu. Qama abuhu tu. Qama duduk depan kan. Dia jadi jumlah fi'liyah. Jadi sekarang ni. Ayat Muhammadun qama abuhu. Dari segi i'rabnya Muhammad. Muhammad adalah mubtada. Okey. Muhammad adalah mubtada. Macam tu. Qama abuhu. Okey. Qama abuhu adalah khabar. Macam tu. Macam tu. Cuma qama abuhu tu khabar jenis yang macam mana? Khabar jumlah fi'liyah. Ya, khabar jumlah fi'liyah. Macam tu. Qama abuhu khabar jumlah fi'liyah. Sebab apa fi'liyah? Sebab qama tu fi'il. Duduk kat depan. Jumlah fi'liyah. Kalau isim duduk kat depan, jumlah ismiyah.
Okey, yang macam mana khabar jumlah ismiyah pula ni? Muhammadun qaimun abuhu. Qaimun tu dah jadi isim fa'il dah. Muhammadun mubtada, qaimun abuhu adalah khabar jumlah ismiyah. Macam tu pula. Okey, jenis yang ketiga, wal khabaru shibhu jumlah. Khabar yang shibhu jumlah. Macam mana? Shibhu ni maksudnya menyerupai ayat. Tapi dia bukan ayat. Dia menyerupai ayat je. Contohnya, Muhammadun indaka. Muhammad dekat awak. Di sisi awak. Inda tu di sisi. Ka tu awak. Dia dua perkataan ni. Dua perkataan iaitu inda adalah gabungan antara inda dan anta. Ka tu anta kan? Betul tak? Okay, tapi dalam bahasa Arab kita tak boleh kata inda anta. Dia kena kata indaka. Macam tu. Indaka. Inda anta tak ada dalam bahasa Arab. Ya. Inda anta tak ada dalam bahasa Arab. Okey. Jadi inda ka. Macam tu. Inda anta tu tak boleh sebut macam tu dalam bahasa Arab. Tak ada inda anta. Kena ada indaka. Jadi indaka tu dua perkataan lah. Inda dan anta. Muhammadun inda anta. Muhammadun indaka. Jadi indaka tu dah jadi syibhu jumlah dah. Sebab dia kan inda tu kan zorof kan. Zorof ataupun haraf jar. Ya, nak jadi khabar syibhu jumlah ni dia biasanya ada zorof. Okey, satu zorof. Zorof tu contoh dia apa zorof? Macam inda. Ya. Macam inda. Lagi apa zorof? Lagi apa zorof? Macam inda, macam amama di depan. Di depan tu zorof juga. Lagi di belakang khalfa. Tu zorof. Semuanya zorof. Jadi kalau ayat yang ada benda tu, khabarnya akan menjadi khabar jumlah. Kalau macam ni pula, Muhammadun fiddari. Zorof tu apa? Zorof tu benda ni lah. Zorof tu inda, amama, khalfa, di sisi. Inda tu di sisi. Amama di depan. Khalfa di belakang. Ya? Fauqa, ya betul Uwais. Ya betul Uwais Al-Qarni. Fauqa, tahta, ya betul. Ia menunjukkan tempat kan, fauqa, ataupun dia menunjukkan masa boleh juga. Zorof tu zorof makan, zorof zaman. Zorof menunjukkan tempat, fauqa, tahta kan, fauqa atas, tahta bawah. Gitu. Okey, sekarang ni Muhammadun fiddari. Fi ni adalah harfu jar. Fi ini adalah apa? Harfu jar. Fi ini harfu jar. Fi ni harfu jar. Ya. Harfu jar ni, apa dia contoh harfu jar? Fi. Lagi? Selain daripada fi? Ala. Ala lagi? B sepatah. B maksud dia dengan. Li sepatah saja. Maksud dia untuk. Lagi apa? Ala. Ila. Tu semua adalah ka apa? Ka. Boleh juga ka. Kal bahri. Boleh. Fi ala bi li ila. Hamzah tu kat bawah. Ya Allah. Silap taik. Itu semua adalah harfu jar ya. Harfu jar. Jadi sekarang ni kita tengok. Fi kat sini kan. Fiddari. Muhammadun fiddari. Okey sekarang jadi. Dalam jumlah ni Muhammad adalah mubtada. Lepas tu fiddari. Dua-dua ni adalah khabar. Khabar jenis apa? Khabar syibhu jumlah. Ni. Khabar syibhu jumlah. Bila ada zaraf, inda, tahta, fauqa. Ataupun ada harfu jar, fi, ila, bi, li, ala. Macam tu. Nampak dah? Okey. Kita ada banyak soalan. Banyak soalan. Okey, satu lagi soalan boleh? Habis 9.30 kan?
Lajak sikit boleh. Sebab tadi kan tercakap benda lain kan. Tadi Ustazah takut terhutang lah dengan awak pula. Habiskan soalan 7 dengan 8 boleh? Awak ada kerja ke? Boleh. Okey. Nanti tak nak lah. Dia jadi syubhah-syubhah pula. Tadi kan kita cakap benda lain. Jadi kita lajaklah sikit habis 9.40 kita. Okey. Uzkur aqsamal khabar al-mufrad ma'at tamsil. Okey. Untuk khabar mufrad. Terima kasih Zatul Hanan. Untuk khabar mufrad ni, dia ada jenis juga tahu. Khabar mufrad ada jenis juga Ustazah. Ya. Ada khabarul mufrad. Khabar mufrad ni, dia ada jenis dia tahu. Dia ada jenis dia. 2 jenis dia. Jenis dia tu macam mana? Tu dalam kotak tu ada 2. Satu jamidun. Satu lagi mushtaqun. Khabar tu ada 2 jenis. Satu yang jamid, satu yang mushtaq. Apa maksud jamid? Apa maksud mushtaq? Ni masih nak bagi tahu. Jamid tu maksud dia permanent. Tahu permanent? Dia tetap, dia statik, dia tak berubah. Dia keluar-keluar perkataan tu macam tu. Jamid tu perkataan asal dalam bahasa Arab. Lepas tu mushtaq pecahan perkataan asal. Ya betul. Jamid ni dia macam perkataan asal ataupun perkataan tu dia tak berubah, tak berpecah dah. Mushtaq ni dia pecahan daripada perkataan lain. Dan perkataan tu dia banyak pecahan-pecahan. Dia yang menjadi khabar tu adalah salah satu daripada pecahan dia. Okey. Contohnya jamid tu perkataan macam mana? Muhammadun akhuhu. Muhammad saudara dia. Jadi perkataan akhu ni adalah isim jamid. Isim yang permanent. Dia tak ada pecahan daripada perkataan asal. Akhu ni dia tak ada perkataan asal dia. Tak ada. Dia memang akhu je. Keluar-keluar memang akhu dah. Asal dah perkataan asal. Maknanya dia asal, dia permanent, dia tak berubah. Akhu ni dia tak berubah lah. Cuma dia berubah lah kalau 2 orang akhawan kan. Kalau 3 ikhwah macam tu. Dia berubah macam tu lah. Tapi dia bukan mari daripada perkataan asal. Akhu dia perkataan asal tu apa? Tak ada. Dia akhu je. Dia tak ada asal-asal. Dia memang asal lah. Okey macam tu. Yang mushtaq ni, contohnya Muhammadun qaimun. Qaimun ni dia ada fa'il dia kan? Betul tak dia ada fa'il dia? Fa'il madhi dia qama. Fa'il mudhari' dia yaqumu. Betul tak? Lepas tu dia punya qaim tu. Dekat ayat tu Muhammadun qaimun. Qaimun tu mari dari mana pula? Qaimun tu adalah ismul fa'il. Qama fi'il madhi. Yaqumu fi'il mudhari'. Qaimun isim fa'il. Muhammadun qaimun. Jadi qaimun tu dia ada asal dia. Apa asal dia? Qama lah asal dia. Akhuhu yang atas tu, yang jamid tu. Akhuhu ada asal tak? Tak ada. Dia memang asal-asal macam tu dah. Dia keluar-keluar perkataan dia akhu dah. Ya? Faham Faham tak? Jamid dengan mushtaq faham? Isim jamid, isim mushtaq. Okey, dalam mushtaq ni dia ada perkataan yang asal dia. Okey, faham Zahrul Aiman. Okey, alhamdulillah. Yang ke-8 boleh satu lagi Lebih masa pun tak apa. Ayyin al-khabara ma'a bayani naw'ihi fil jumalil atiyah. Dia bagi ayat. Dia suruh kita pilih. Yang mana khabar dalam ayat ni? Al-mudarrisu al-mujtahidu fil fasli. Guru yang rajin. Kenapa? Guru yang rajin tu. Yelah kenapa dia? Guru yang rajin tu. Kenapa dia? Cuba beritahu. Fil fasli. Dalam kelas. Dalam kelas ceritanya. Khabarnya. Jadi al-mudarrisu al-mujtahidu adalah mubtada. Dan fil fasli adalah khabar. Dia nak apa dalam soalan ni? Nombor 8. Dia nak ayyin al-khabara. Pilih khabar. Jadi nanti kita tengok jawapannya. Al-mudiru sayyaratuhu jamilah. Mudir, kereta dia cantik. Comel lah. Mudir. Apa mudir? Yelah sebab apa? Mudir.
Ceritanya saya nak tahu. Beritahu cerita dia. Beritahu khabar dia. Cerita tu khabar lah. Cepat cakap. Kenapa mudi? Sayyaratuhu. Kenapa sayyaratuhu? Sayyaratuhu Jamilah. Kereta dia cantik. Jadi sayyaratuhu Jamilah adalah khabar ceritanya. Mudi adalah mubtada'nya. Cuba kita tengok jawapan. Ada kat bawah ni jawapan Kita tengok jawapan. Yang ketiga dia at-talibatu mujtahidat. Pelajar-pelajar perempuan itu mujtahidatun rajin. Ayat yang ketiga. Jadi yang mana mubtada', yang mana khabar? At-talibatu mubtada', mujtahidatun khabar. Pelajar-pelajar perempuan tu. Kenapa dia? Pelajar-pelajar perempuan tu. Yelah, kenapa? Mujtahidatun, rajin mereka tu. Jadi mujtahidatun adalah cerita kepada talibat tu. Cerita adalah khabar macam tu. Jadi kita jawab soalan, kita buatlah kotak macam ni. Tak buat kotak pun tak apa. Tapi kalau rajin elok, buatlah kotak. Soalan nombor 1 tadi, khabar dia fil fasli. Khabar syibhu jumlah. Senang je sebab ada fi ni. Khabar syibhu jumlah terus. Soalan yang kedua, sayyaratuhu tu kan. Khabar jumlah ismiyah. Sebab sayyarah ni isim kan. Yang ketiga, mujtahidatun. Khabar mufrad sebab dia sepatah sahaja. Okey? Untuk soalan-soalan seterusnya, kamu boleh baca sendiri. Dan kamu boleh tanya ustazah apa yang tidak difahami. InsyaAllah. Okey, rakaman kita